Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Sembang Santai Tapi Sampai dari TV PSS Azanuji SMK Putrajaya Persis 92 yang membawakan pelbagai perkongsian menarik berkaitan dunia ilmu dan pembacaan. Saya Muhammad Imtiaz Fakrullah bin Anwar sebagai host untuk episod pada hari ini. Jadi hari ini saya berada di Perpustakaan Kuala Lumpur sempena program Kota Baca Anjuran Perbadanan Kota Buku dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya JPWPP. Jadi hari ini saya bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa iaitu Puan Afizan binti Aksan, Ketua Penolong Pengarah Kementerian Pendidikan KPM, Sektor Pengurusan Penyampaian Rancangan Pendidikan Malaysia, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Apa khabar Puan? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya ke Sembang Santai tapi sampai. Okey, alright. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini. Jadi Puan, untuk memulakan sesi kita pada hari ini, boleh Puan kongsikan sedikit mengenai latar belakang Puan? Okey. Saya Afizah binti Aksan seperti nama yang telah diberi. Saya sebenarnya bermula sebagai seorang guru ya. Dulu saya guru bahasa Inggeris di sekolah dan kemudian saya telah masuk ke bahagian dan melalui pelbagai fasa lah ya, dan sehingga kini saya di Sektor Pengurusan Penyampaian RPM iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang sedang dilaksanakan sekarang di bawah EPRD lah ataupun BPPDP ya. So apa yang kami lakukan sebenarnya di Sektor Pengurusan Penyampaian RPM ataupun singkatannya DMU ialah kami memantau dan memastikan segala inisiatif yang ada dalam rancangan pendidikan Malaysia tu RPM yang baru ini supaya sampai dan dilaksanakan. So apa sahajalah yang kita telah janjikan, KPM telah janjikan di dalam plan itu akan dilaksanakan dengan baiknya lah di sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi Puan, program hari ini mungkin ada kena-mengena dengan rancangan pendidikan Malaysia bagi tahun ini. Jadi apa objektif penganjuran program ini dan bagaimana sambutan daripada pihak penerbitan? Okey. Saya rasa soalan itu kalau macam bagaimana objektifnya memang kena dengan RPM, iaitu kerana rancangan pendidikan Malaysia adalah kita punya rancangan untuk bagaimana maju ke hadapan dalam pendidikan kita dan kesinambungannya daripada PPPM yang sebelum ini ya, yang kita telah lalui selama 13 tahun. Jadi segalanya sebenarnya bila bercakap tentang pendidikan bermula dari membaca ya, sebab ilmu itu kita boleh dapat dari membaca dan dari pembacaan. Jadi untuk program kali ini memanglah KPM mengalu-alukan sebenarnya program ini kerana Kota Membaca ni kita nak bawakan membaca ini dan menjadikan dia satu budaya di kalangan rakyat Malaysia, kerana orang kata ya, Malaysia membaca, rakyat sejahtera. Maksudnya kita nakkan mencapai ataupun kita dapat melahirkan seperti yang tertera dalam RPM, iaitu melahirkan insan sejahtera yang bercirikan ada 5 ciri yang kita nak dan salah satunya adalah berilmu. So dan seperti saya nyatakan tadi, kita dapat ilmu. Untuk mendapatkan ilmu kita perlu mula dengan membaca ya. So itulah dari segi bagaimana ia memang selari dengan apa yang dirancang dalam RPM pada kali ini, dan juga sambutannya setakat ini memanglah sangat kita kata ramai yang teruja kerana ini kali pertama kita buat secara besar-besaran di ruang yang mana orang ramai semua tertumpu, iaitu Dataran Merdeka, dan daripada penerbit-penerbit pun saya difahamkan seramai lebih 100 booth ataupun reruai pameran yang ada daripada para penerbit yang sama-sama saya rasa teruja untuk membawa budaya membaca ni kepada rakyat Malaysia. So hanya
dengan kerjasama yang utuh daripada semua pihak, kerana pendidikan ni bukanlah hanya di bawah tanggungjawab KPM semata-mata, tetapi di bawah semua orang memainkan peranan untuk pendidikan ini. Jadi semestinya bila penerbit-penerbit pun teruja dan nak bersama-sama dengan kita, memang kita sangat mengalukannya. Ya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Jadi akhir daripada saya, apakah harapan Puan untuk program yang sedang berlangsung pada hari ini? Okey. Harapannya semestinya kita nakkan semua rakyat Malaysia datanglah beramai-ramai ke Dataran Merdeka. Kita banjirkan Dataran Merdeka dengan ramainya dengan ramainya manusia lah ya. Kita nak anak-anak, kita nak ibu bapa, kita nak semua sekali datang ke Dataran Merdeka supaya kita sama-sama fahami bahawa membaca inilah yang akan membuatkan sebuah negara itu lebih maju dengan mulanya membaca. Jadi kita nak bukan saja tanggungjawab guru-guru di sekolah nak ajar anak-anak murid membaca, tanggungjawab semua. Jadi harapannya walaupun panas di luar sana, tetapi kita nakkan sama-sama luangkan masa untuk sampai di sini. Kita ada pelbagai aktiviti, bawa buku bersama ya kalau nak datang, kerana kita ada upacara ataupun acara menukar buku dengan sesiapa sahaja yang baru di sini. Kalau nampak ada rakan-rakan yang ada buku yang mungkin kita nakkan, bawa buku dan tukar dengan dia. Kita ada kelah buku di mana kita nak bila kita duduk kat padang Dataran Merdeka tu, sama-sama kita membaca buku, dan kita juga ada pelbagai aktiviti menarik yang telah disusun khusus untuk program ini. So harapan saya memanglah ajak semua untuk datang ke sini. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Hafiza binti Aksan atas perkongsian yang sangat bermakna dan penuh inspirasi tadi. Dengan itu berakhirlah sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita, rakan-rakan media dan para hadirin sekalian. Sekian dari saya, Muhammad Intas Fakullah bin Anwar, host pada episod kali ini.